Rayuan nanti 8 Jun boleh tahu ke kapasiti program tu dan bila tahu keputusan rayuan. Ini video untuk anda. Save video ini, kongsikan video ini kepada kawan-kawan anda dan tolong komen ruangan komen, tag kawan-kawan anda yang nak buat rayuan. So kepada anda, pada fasa rayuan nanti anda boleh buat rayuan pada program yang anda mohon tempoh hari, di mana program tersebut anda tak dapat tawaran dan anda boleh buat rayuan. Yang kedua, anda boleh juga buat rayuan bagi program-program selain daripada yang anda mohon tempoh hari, bergantung kepada jumlah kapasiti yang ada. Dan masa anda buat rayuan, anda boleh tengok jumlah kapasiti. Keputusan rayuan adalah pada tempoh rayuan tersebut. So sekiranya anda mohon rayuan pada 8 Jun, kemungkinan dalam minggu tersebut atau minggu depan ataupun sehingga 30 Jun adalah tarikh untuk anda menerima tawaran. Sekiranya selepas 30 Jun tiada tawaran diterima, maka anda tak terima apa-apa tawaran daripada mana-mana institusi.